sebelum gempa bumi dekat Filipina. Ada taufan dekat Filipina. 6/11/2025. Bermakna pada bulan November lah. Pada bulan November 2025. Bagi korang fikir kejap. Saya bagi konspirasi ni kejap. Saya buka. Taufan Fung Wong yang kini aktif di Lautan Pasifik Barat dijangka merentasi Filipina menuju Laut Cina Selatan. Keadaan itu berpotensi menghasilkan fenomena garis badai yang membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang di Sabah dan Labuan bermula hari ini hingga esok. Ini taufan di Filipina. Taufan dipanggil Taufan Fung Wong. Kini aktif di Taufan Fung Wong. Taufan Fung Wong ini menyebabkan Filipina darurat. Hindi po ako nakatulog. Bila? I was not able Pada to sleep 9 last night. I told my November. grandchildren to 9 November dijangka 2025. merentasi Filipina menuju Laut Cina Berlaku Selatan. di Filipina. Pada bulan November 2025, kita dikejutkan dengan laporan daripada 24 jam akan datang dianggap paling genting bagi Kuala Lumpur, Selangor dan sebahagian Pahang apabila ribut tropika Senya dijangka melintasi kawasan-kawasan ini sebelum bergerak ke negeri-negeri lain. Ketua Pengarah Met Malaysia Hisham Anip berkata hujan antara 200 hingga 300 mm dijangka turun dalam tempoh ini. Hujan dijangka mula beransur reda menjelang Ahad apabila ribut tersebut bergerak ke Laut Cina Selatan. dia buat di Filipina. Hancurkan Filipina. Tapi sasaran dia kat sini. Supaya tak nampak konspirasi. Supaya kita ni nampak, oh ini bencana alam. Faham tak saya cakap? Kau faham tak ni? So, 9 November 2025 berlaku taufan di Filipina. Jadi kat Malaysia ni, ada taufan. Hujung November, taufan Senya. Kat mana? Selat Melaka. Tapi, masuk-masuk Tanah Melayu, putus. Tak berlaku taufan Senya di Tanah Melayu. Putus. Gagal. Tapi kalau berlaku, orang akan kata, oh ni bencana alam. Itulah climate change. Yang dia orang nak kata climate change. But ini senyata hap lah. Faham tak guys? Tapi orang yang tak tahu kata, oh ni bencana alam lah bro. Kita ni tengok Filipina dah kena, oh ni kita ni pun. Faham tak saya cakap ni? Korang nampak tak plot ni? Come on. Nampak tak plot ni? So, tiba-tiba, boom! Sekarang ni gempa bumi dekat Filipina. So, boleh nampak? Samalah itu hari. Di mana? Banjir besar di Aceh, di Sumatera. Kenapa banjir besar di Aceh, Sumatera? Sebab Selat Melaka. Nampak tak guys? Korang nampak tak? Dan apabila banjir besar di Aceh, di Sumatera berlaku, menyebabkan negara luar nak bantu Indonesia. So apa Prabowo cakap? Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Jadi penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus terang aja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan
guys. Dia kena buat supaya rakyat, ni nama dia normalisasi. So korang nampak, oh ni bencana alam, oh ni bencana. Faham tak saya cakap ni? So apa yang berlaku dekat Filipina ni, itu isyarat awal lah. Tapi semuanya atas keizinan Allah, guys. Kalau Allah tak izin lah. Sebab Allah yang gerakkan awan. Allah yang gerakkan awan. Korang nampak apa yang berlaku. Jangan kata tak nampak lah. Korang nampak. Sebelum berlaku gempa bumi dekat Filipina ni, guys. Saya tunjuk kat korang. Korang jangan terkejut. Tuan. Ayan na yung lima. Tuan. Ayan na yung lima. Tuan. Ada cahaya di langit di Filipina. Selepas di Filipina, berlaku di Sabah. Teka, makasih makan sino dia. Kapag wali, tidur. Dia bangun tadi. Nakasih lang ng din. Nakasih ka mana? Yan, ano ni? Lang ba ano? Yan, ay, iya kan. Yung kamar rocket masih nampak ano? Yes, rocket ka? Jadinya apa? Antum mes 2. Satu. Iya, lagi kau biar talaga kami. Yang itu kan saya itu kan antum mes 2. Ari anakku. Iya. Guys, New World Order tengah menguasai dunia, guys. Mereka tengah menguasai dunia. Sebab tu saya bagi tahu. Kita ada akal. Semua dah besar panjang. Dah berbulu dah korang ni. Satu benda yang paling basic lah. Basic. MH370. Pesawat besar-besar tidak. Boleh hilang, boleh gaib. Logik ke? Selang berapa bulan, Malaysia Airlines juga. MH17 kena tembak jatuh. Tersalah tembak. Logik ke? Kat situ pun dah boleh fikir dah. Tangan gaib ni. New World Order ni. Puak-puak ni. Dia orang menguasai. Yang saya ingatkan lagi sekali. Yang dia orang nak tanam Melayu. Ni. Yang dia orang nak tanam Melayu ni. Tempat lain tu diversion je, guys. Sebab tu Filipina hancur pun dia tak peduli pun. Indonesia, dia tak, ni, dia nak sini. Ni. Ulangan nak percaya tak percaya kan. Tapi macam saya bagi tahulah, kita semua ada akal, kita fikirlah. Sebab tu kunci dia adalah pada penyatuan orang Melayu. Kunci dia pada orang Melayu. Negara aman ni pun sebab orang Melayu. Nak selamatkan negara ni pun orang Melayu. Kita, guys. Bangsa bertauhid kita. Kau tengok itu hari lah. Kau tengoklah. Konon-kononnya bila krisis tenaga bahan api. Filipina, Australia, Thailand. Nampak tak? Filipina. Sebab negara ni dah dikuasai oleh New World Order. Sebab tu Indonesia tak ada. Elok je. Isi minyak elok je. Tak ada beratur pun. Penduduk dia lagi ramai. Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Nak menghalalkan kita. Sebab tu Anwar bagi tahu. Oh, kita belum beratur lagi. Sebab dia nak buat pada kita. Dia nak buat pada kita tanah Melayu ni.